Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so untuk games Magic Car ni, ni memang satu games yang sangat legit membayar. Okay, Nisa nak tunjukkan kat korang untuk cash hijau dan juga coins tau. Ada dua method untuk kita nak withdraw. Cumanya, untuk cash hijau ni, Nisa tak sure lagi macam mana untuk nak withdraw. Adakah dia boleh terus withdraw ataupun kena buat task ke apa, Nisa tak pasti. Tapi apa yang Nisa nak bagi tahu dekat sini untuk coins ni, dekat sini memang legit membayar lah. So kita tengok dekat record, boleh nampak kat sini Nisa dah pun successful withdraw sebanyak RM3.44. Hari itulah. So, Nisa akan tunjuk dekat korang. Nisa letak kat screen ni. Nisa punya Touch and Go punya payment lah. Okay, cara untuk kita nak dapatkan coins macam mana. Before Nisa nak tunjuk main game, kita pergi dekat sini dulu. Tekan kat situ. Korang boleh nampak kat sini. Bila settlement ni, maksudnya kita boleh tarik ke semua duit ni masuk ke dalam coins lah. Cumanya Nisa tak try lagi. Dekat sini korang boleh kumpul tayar ke, kumpul creator ataupun untuk yang long term shortage ni. Yang ni kita kena invite friends untuk dapatkan item ni lah. Dan cara yang lain untuk kita nak dapatkan tayar apa semua tu, kita kena buat task. So ni adalah daily task. So, setiap hari dia akan renew semula lah untuk kita nak dapatkan tayar ataupun benda-benda yang diperlukan untuk kita settlement tadi. So, macam sekarang Nisa dah boleh buka chest box. So, dah dapat 36. And then, boleh pergi semula kat sini. Korang boleh nampak untuk creator, kita boleh gunakan esok lah. So, untuk hari ni, kita kena perlukan tayar. Alright. So, macam mana cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk kita nak main? Kita memerlukan bateri ni tau. So, ni pun akan automatic di-renew setiap hari lah. Tekan je dekat start game tu. Nisa dah tunjuk juga dekat video full tutorial dekat video yang pertama. So, sesiapa yang nak tengok, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letak kat bawah ni. And then dah pass satu level, korang boleh nampak kat sini. Kita akan dapat coins, tayar dan juga dapat kereta lah. So, sekali lagi korang pergi kat sini. Dan korang boleh nampak kat sini, Nisa punya tayar dah cukup. So, tekan je 2 days shortage. So, boleh nampak kita dapat coins dan juga dapat number of order ni. So, bila settle number of order ni sehingga 200, mungkin kita akan dapat withdraw yang ni lah. So, yang ni Nisa akan cuba. And then nanti kalau kata dapat, Nisa akan update juga dekat korang. Cumanya untuk setakat ni, coins dekat sini memang legit membayar lah. Okay. So, yeah. Basically, just macam tu sahaja cara untuk kita nak dapatkan coins apa semualah. And then, satu lagi ni saya nak bagi tahu dekat korang. Kalau korang nak dapatkan duit hijau ni secara percuma, tekan je dekat ID ni. Lepas tu, masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat screen di bawah ni. Korang masukkan kod. So, tekan confirm. Dan korang akan dapat RM4 secara free lah
untuk cache hijau ni. Tapi kalau kata korang dah download menggunakan link yang Nisa letakkan dekat description box di bawah. So korang klik je link tu, lepas tu download. So dia akan automatic fill in kan untuk korang, dan korang boleh terus dapat RM4 tu secara percuma lah. So itu sahaja cara dia, and untuk video ni just pendek saja sebab Nisa just nak tunjuk dekat korang yang games ni memang legit membayar. So Magic Car ni legit membayar, dan ada beberapa games ataupun apps daripada developer yang sama pun legit membayar juga. Nisa letakkan dia punya link game, link app ataupun link video tutorial apa semua, Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. So korang boleh cuba, okay? So itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.